Ya, jeng jeng jeng, sudah mari. Nak bagi saya makan free lagi ni ya, ramai ni. Mana Danis letak punya sudu garpu ni? Allahu Akbar. Masuklah. Cantiknya. Wah, letup. Letup. Cantik. Seafood day hari ni ya. Ni sekarang berapa? 2, 3? 2. Sekejap. Okey. Cerita storynya. Ni orang Danu Orang Gandu umur 16 tahun baru. Dah serve PMX minggu lepas. Post sikit. Okey, siapa punya? Siapa punya? Cerita sikit. Hari ni saya ada buat sediakan dapur ikan sibas. Dia di rebus lah. Rebus bukan. Buat kopok. Lepas tu sos dia. Ni sos apa? Lemon butter sauce. Lemon butter sauce dia. I like the sauce. Like the sauce. Nice. Masam-masam. Closer. Ni koko keras ni. Dah lama sikit. Lama sikit. Okey. Lepas tu apa proses lagi? Ada stuffing dalam dia, ada intinya. Dia kuih tayak. Biasa kita letak salt pepper je. Salt pepper ya. Bismillah. Ni ikan tu dia apa ni? Hanya lah. Dah kita tak kurang suka ikan. Tak, okey, nice. Saya ni kurang. Salt peppernya cukup. Sedap. Kenapa nak kena letak paprika? Bagi Color sikit. Ini tak sesuai. Ini apa benda ni? Time tak sesuai. Time kita pakai untuk macam daging. Daging ayam pun boleh lah. Tapi kalau untuk seafood, ikan kita pakai dill. Dill macam daun ru. Tahu pokok ru tak? Kan daun ru ataupun kita boleh pakai basil. Daun selasih. Selasih pun ada beberapa jenis selasih. Tapi selasih dengan dia sesuai untuk seafood. Ya. Dan good job. Sedap seasoningnya. Dia satu seorang Dan ni siapa punya? Pula. Sini sikit. Okey, cerita inspirasi awak ni buat apa? Kenapa dia punya kuning, dia punya putih? Sini jam nyorok. Nak belajar jam nyorok masa ni. Ni asal mana? Perak. Oh, ni ramai orang Perak sini. Saya ada staff 3 orang, 4 orang Perak. Student berapa orang Perak? Seorang je lah. Okey. Cerita sikit. Yang ni kita steam. Lepas steam dengan Ni ikan apa? Ikan siakap. Siakap. Okey, English panggil apa? Sibas. Yes. Okey. So, cerita awak buat prosesnya. Proses memasak tu. Awak filletkan dulu, basuh, fillet lepas tu steam. Okey, roll dulu, salt pepper dulu, lepas tu roll, betul? Ulungkan lepas tu baru steam. Steam berapa lama? 3 hari 8 malam? What kind of roll? White roux. White roll. Okey, berapa jenis roll ada? Ada Ada berapa jenis? Berapa jenis roll ada? Roux 3. Okey, ceritakan apa 3-nya? Blonde roux, brown roux dengan white roux. Very good. Dan betul. Ini apa yang awak belajar kat bawah dan apa yang awak buat. So kalau kita dah lalui, kita dah buat, kita tahulah. Jangan risau. Rasanya. Tapi kenapa awak punya putih, dia punya kuning? Dah kunyit Dia tak tekstur dia mungkin bukan tekstur, colour. Colour dia. Tak apa. Ikut je. Ikut je. Tak buat cat ke? Tak, awak punya kuning. Ikut je. Letak serbuk penyit lah. Sikit je kan? Okey. Ni tik masaknya. Nice. Well seasoned. Ni tempura. Tempura macam mana buat tepung dia? Pakai tepung gandum, tepung beras, tepung Jagung. Ya, ikut juga. Betul, tepung jagung. Betul. Okey, kenapa nak kena letak tepung beras, tak boleh pakai tepung gandum saja? Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau kita tak masuk tepung beras, munah. Kalau kita letak tepung beras, dia jadi apa? Ada air tak situ? Nanti tak tu. Kena letak tepung beras juga. Ini masuk sedap ni. Tapi kan dia sejuk lah kan? Dia tak crispy. Mas Gandul ni. Berapa orang 16 years old?
Kurang 16 tahun. Dia seorang je. 17 dah. Oh, 17 dah. 17 dah kena belah. Mak dia dulu ni ada kafe katanya. Okey. Okey, cerita sikit. Syahid, cerita sikit. Abang buat ke siapa seorang? Dengan ni, ada ni. Ni mak dia kerja Maybank. Mak dia dulu memang banyak siapa pula nak bawa saya telefon. Syahid, apa inspirasi awak untuk garnish gini? Very interesting. Minimalist. Very interesting. Sebab saya tengok YouTube. Oh, okay, good. Diinspirasi kau oleh YouTube. Tak payahlah bayar yuran. Tapi good job. Ini kita nak, kalau zaman saya belajar dulu, YouTube tak ada banyak makanan. Kalinya aku tengok kulit. Kita tak kurang suka kalau ikan yang lembik-lembik, tapi tak apa. Demi anda, saya rasa, kita rasa sos dulu. Sos dulu ya, habis. Bismillah. Kurang lemon sikit, dengan kurang garam sikit. Tapi lidah lain kan, orang tu suka. Saya suka, memang lidah saya suka masam. Kan? Tapi, tengok fish dia. Well seasoned. Fish is well seasoned. Dia punya sos sikit lagi garam. But inspirasi cantik, and this will provide a very good crunch to the dish. But ini kan lembut kan. Jadi dia punya ni crispy sampai besok. Ya. Ini bagus. How did you do sampai crispy? Yang ini lembik? Ini dia apa? Enak ni je bang. Apa awak letak? Keringkan resi tu ke? Lap sikit. Tak lap. Nak lap sikit supaya to remove the moisture kan? Remove the moisture sebab naturally veggie ada moisture. That's why kalau tempura kita goreng terus serve. Kalau goreng simpan memang tak sedap. Awak pergi beli goreng pisang di tepi jalan pun, kalau minyak dia tak letak plastik bag sekali tu memang lembik. Kan dia letak plastik tu. Itu yang crispy tapi very unhealthy lah. Tapi ini nampaknya masih ada crispiness, tapi ini berapa lama je tadi kan. Kalau awal-awal memang crispy, tapi ini bila some pieces ni tak kena dengan veggie, it remains crispy. Very nice. Dia punya batter sedap. Batter dia sedap, rasa salt peppernya. Cakap sikit. Rich talents.